Tuan-puan boleh save info ni kalau bermanfaat untuk kita pada masa mendatang. Tuan-puan, macam mana nak terus kaya di musim gaji? Untuk kaya di musim gaji, tuan-puan, kita kena paksa diri kita untuk menyimpan setiap bulan. Kalau kita tak boleh tunggu duit lebih baru nak menyimpan, dapat sejak gaji, tuan-puan, pejam mata dan paksa diri. Menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji yang kita terima. Tuan-puan, kalau kita tak paksa, hakikatnya kita susah untuk menabung. Paksa sendiri, tuan-puan, sampailah kita dah terbiasa dengan tabiat menyimpan. Bila dah jadi tabiat, tuan-puan, barulah kekayaan kita akan bertambah dari semasa ke semasa. Nampak, tuan-puan? Kalau dulu, tuan-puan, kita melihat berbelanja ni adalah sebuah keseronokan, sekarang, tuan-puan, kita melihat harta kita bertambah dari semasa ke semasa sebagai keseronokan. Kuncinya, tuan-puan, adalah pada paksa. Apapun, tuan-puan, kebaikan yang kita nak buat, memang permulanya, tuan-puan, kita kena paksa diri. Paksa, tuan-puan, sampai terbiasa dan ianya menjadi rutin. Tabiat menyimpan ini akan menjadikan masa depan kita lebih baik, tuan-puan, untuk masa mendatang. Tuan-puan, minggu ni minggu gaji, paksa diri. Simpan emas, tuan-puan, sekurang-kurangnya 1 gram emas. Selebihnya, tuan-puan, barulah kita belanja. Kalau tak cukup nak beli 1 gram, murahkan set, tuan-puan, dengan RM100 yang pertama. InsyaAllah, tuan-puan, ia pasti berada di tangan kita. Nak belajar menabung emas public gold dengan betul? Boleh follow saya akan bimbing tuan-puan sampai tuan-puan mampu memiliki 1 dinar seperti ini. Boleh follow kalau bermanfaat. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.